Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nabil Aziz bin Azlan, merupakan pelajar sarjana muda pengurusan pemasaran dengan kebujian di Universiti Malaysia Terengganu. Nombor matriks S74338. Jadi saya sedang menjalankan satu kajian yang bertajuk Consumer Satisfaction Study, which is Oreo versus Cream O. Kajian ini bertujuan untuk kita nak memahami persepsi pengguna terhadap dua jenama biskut, biskut sandwich coklat, iaitu Oreo dan juga Cream O. Jadi segala jawapan anda perlu dirahsiakan dan hanya digunakan untuk tujuan akademik saja. Jadi saya mohon kerjasama anda untuk menjawab dengan jujur berdasarkan pengalaman dan juga sesi merasa biskut yang akan dijalankan. Jadi untuk bahagian sekarang anda nampak pada borang anda berdua. Sekarang untuk bahagian A berkenaan dengan maklumat responden. Jadi silakan. Okay, jika sudah selesai, kita akan terus pada bahagian B berkenaan dengan kepentingan atribut. Jadi soalan dia mudah saja. Jika anda memilih biskut sandwich coklat, sejauh mana faktor ataupun sebab-sebab yang penting bagi anda untuk pilih biskut tersebut? Silakan. Okey, baik. Jika dah selesai, kita terus ke bahagian yang seterusnya, di mana bahagian C berkenaan dengan kepuasan pengguna terhadap dengan jenama A, iaitu Oreo. Jadi apa yang saya nak apa yang anda perlu buat adalah anda perlu rasa produk yang pertama, iaitu Oreo. Jadi boleh buka selesai. Okey, baik. Untuk bahagian seterusnya berkenaan dengan Cream O. Jadi seperti biasa, boleh buka dan cuba rasa. Selepas dah rasa, baru boleh bagi feedback dekat bahagian Cream O punya. Okey, baik. Jadi itu saja daripada saya. Jadi terima kasih atas kerjasama anda berdua. Okey, jadi kita akan jumpa lagi. Okey, terima kasih. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda berdua. Jadi nama saya Muhammad Nabil Aziz bin Azlan dan saya merupakan pelajar sarjana muda pengurusan pemasaran dan dengan kebujian. Nombor matriks saya S74338. Jadi sekarang saya sedang menjalankan satu kajian di mana ia bertajuk Consumer Satisfaction Study, iaitu produk Oreo dan juga Cream O. Jadi kajian ini bertujuan untuk kita nak memahami persepsi pengguna tersebut terhadap kedua jenama biskut sandwich coklat. Jadi segala jawapan yang anda jawab ni perlu dirahsiakan dan ianya hanya digunakan untuk tujuan akademik saja. Saya mohon kerjasama daripada anda berdua untuk menjawab dengan jujur berdasarkan pengalaman dan juga sesi merasa biskut yang telah pun dijalankan. Jadi pertama sekali, anda boleh tengok borang tersebut. Okey, sekarang kita akan bergerak pada bahagian pertama, bahagian A berkenaan dengan maklumat responden. Jadi boleh jawab dulu untuk bahagian A. Kalau dah selesai menjawab untuk bahagian A, jadi kita bergerak kepada bahagian B. Jadi bahagian B ini dia berkaitan dengan kepentingan atribut. Jadi soalan dia mudah je. Apabila anda ingin memilih biskut sandwich coklat tersebut, sejauh manakah faktor anda untuk anda pilih biskut tersebut? Boleh jawab.
Okey, baik. Sekarang sudah selesai untuk bahagian B. Jadi kita akan bergerak kepada bahagian C. Jadi sekarang ni kita akan bergerak untuk produk yang pertama, iaitu Oreo. Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda perlu buka produk ini untuk anda rasa dahulu. Kemudian setelah rasa, anda perlu jawab mengikut pandangan anda terhadap Oreo. Silakan. Sila buka. Boleh ambil seorang satu. Selesai. Jadi kita bergerak ke bahagian yang seterusnya. Kita akan fokus pada produk yang kedua, iaitu Cream O. Seperti biasa, anda boleh buka dan cuba rasa. Okey, baik. Jadi selesai untuk bahagian Cream O. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa dan juga jawab. Jadi itu saja ya. Terima kasih banyak-banyak ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan, nama saya Muhammad Nabil Aziz bin Azlan, merupakan pelajar sarjana muda pengurusan pemasaran dengan pengujian. Nombor matrik saya S74338. Jadi saya sedang menjalankan satu kajian yang bertajuk Consumer Satisfaction Study berkenaan dengan Oreo dan juga Cream O. Kajian ini bertujuan untuk memahami persepsi penggunaan terhadap dua jenama biskut sandwich coklat, iaitu Oreo dan Cream O. Jadi segala jawapan yang anda jawab sekejap lagi perlu dirahsiakan dan hanya digunakan untuk tujuan akademik saja. Saya mohon kerjasama daripada anda berdua untuk menjawab dengan jujur berdasarkan dengan pengalaman dan juga sesi merasa biskut tersebut. Jadi di bahagian halaman hadapan anda boleh tengok ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C, dan di muka surat sebelah ada bahagian D dan juga E. Okey, baik. Jadi kita terus bergerak pada bahagian yang pertama lah, iaitu bahagian A. Jadi untuk bahagian A hanya berkenaan dengan bahagian maklumat responden. Jadi anda perlu jawab untuk bahagian A terlebih dahulu. Silakan. Selesai? Okey, baik. Okey, sudah selesai untuk bahagian A. Jadi terus bergerak untuk bahagian B berkenaan dengan kepentingan atribut. Jadi soalan dia mudah saja. Dia berkenaan dengan sekiranya anda ingin memilih biskut sandwich. Jadi apakah faktor-faktor ataupun ciri-ciri yang anda inginkan terhadap produk tersebut? Boleh jawab. Selesai? Okey, baik. Sekarang kita akan terus bergerak kepada bahagian C, di mana kita akan berfokuskan kepada produk yang pertama, iaitu Oreo. Jadi apa yang anda berdua perlu buat adalah mudah saja. Boleh buka biskut tersebut dan cuba rasa. Silakan. Boleh buka. Seorang satu. Jadi setelah anda dah rasa, anda boleh jawab ikut pendapat anda untuk bahagian C. Okey, baik. Setelah selesai untuk bahagian C, jadi kita akan bergerak terus ke bahagian D berkenaan dengan produk yang kedua, iaitu Cream O. Jadi ini Cream O. Seperti biasa, boleh ambil seorang satu.
dah selesai. Okey, baik. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi luangkan masa, dan terima kasih juga atas kerjasama anda berdua. Terima kasih.